Percaya atau tidak, inovasi ini bakal memberikan nafas baru kepada PDPC Tahfiz bagi mencapai objektif pembelajaran. Memperkenalkan HeProker, Hif Progress Tracker. HeProker merupakan sebuah alat bantu belajar dan mengajar. Ia berfungsi sebagai teman bagi murid ketika menjalani proses menghafaz, manakala sebagai pemberitahu bagi seorang guru. Cara ia berfungsi adalah seperti berikut. Murid akan mula menghafaz baris pertama dalam muka surat Al-Quran. Setelah mengingati baris pertama, murid perlu memutarkan tombol ke skala 1. Hasilnya, satu LED akan menyala, jalur progres akan meningkat pada skrin dan guru akan menerima pemberitahuan daripada aplikasi Telegram menyatakan saya sudah menghafaz baris pertama. Langkah 1 hingga 3 akan diulang sebanyak 15 kali kerana satu muka surat Al-Quran mengandungi 15 baris. Selepas selesai menghafaz 15 baris, murid akan menekan butang. Kemudian, satu pemberitahuan akan dihantar kepada guru menyatakan saya telah bersedia untuk tasmiah. Manfaat HeProker kepada murid. Yang pertama, meningkatkan fokus murid kerana teruja dalam menyelesaikan tugasan yang dapat dilihat perkembangannya melalui nyalaan LED. Kedua, persaingan yang sihat bakal terjelma dalam kalangan murid kerana masing-masing akan cuba untuk mendapatkan LED yang bernyala sehinggalah penuh. Ketiga, menjadi motivasi untuk teruskan hafazan ketika mana di rumah kerana setiap kali mereka menghafaz akan dihantar pemberitahuan kepada guru mereka. Manfaat HeProker kepada guru. Yang pertama, mengetahui perkembangan hafazan pelajar secara masa nyata. Yang kedua, guru akan pantas bertindak dan mengambil inisiatif sekiranya dilihat masa yang diambil antara satu baris ke satu baris yang lain agak terlalu lama. Yang ketiga, membuat analisis dan merekod masa yang diambil untuk menghafaz satu muka surat bagi murid. HeProker mempunyai potensi besar untuk dipasarkan, antaranya 15 buah sekolah Temua, 16 buah sekolah KBT, 1245 Mahat Tahfiz di seluruh Malaysia memanfaatkan teknologi dalam memantapkan pedagogi.